Okay guys, hari ni aku nak bawa korang pergi Hanyai daripada Perlis ni. So, daripada masuk border sampai ke Hanyai, by pergi ke Hanyai tu dengan diorang punya van. So macam mana? Let's go. Kita dah sampai dekat border Padang Besar. Kita masuk melalui Padang Besar. So sekarang ni kita parking kereta dekat sini. Ada kawasan sini je. Di sebelah sebelum kita nak cop kita punya pasport ataupun border. Jom kita pergi cop kita punya pasport dulu. So ni jalan masuk border. Kita orang parking dekat belakang ni. Lepas tu jalan sampai depan sana guys. Nampak? Kita nak cop border depan tu. Jom kita cop border dulu. Apa pun sebelum masuk Thailand. Let's go. So kalau korang nak cop border, korang kena cop dalam ni, border ataupun pasport. Yang mana pakai border lah. Pasport lah. Jalan sikit je. Dalam ni tak boleh ambil gambar. So next. Okay, kita orang dah settle cop border. Lepas tu cop pasport. Lepas tu jalan depan sikit, korang akan nampak ada kereta ataupun motor. Macam ni. Tapi pagi ni macam tak banyak sangat lah kereta. Tak tahu lah. Selalunya kita orang ambil kereta ni lah. Nak pergi tukar duit dengan pergi dekat van untuk pergi ke Hanyai. Tunggu sekejap kan 4 orang. Next untuk cop border Thailand pula, kita kena dekat sini guys. Selalunya saya tak turun kalau naik kereta macam gitu, tapi kali ni kena turun dulu. So kita nak pergi Hanyai? Perlis je. Perlis je. Dekat Perlis ni Kangat Perlis ni Kangat Kangat. Hanyai tak ramai orang ni. Tak ramai ke? Tidak.
Dah tengok minyak ni tu. Ah, Bawa main bola lengah-lengah tak pakai. Kasih. Kita orang muda ni kadang-kadang kita sapu jubah ni badan kita hak-hak besar bu. Ya. sudah settle. Kita naik kereta balik. Untuk tukar duit dengan apa Dengan naik van lah. Let's go guys. Sekarang kat tempat tukar duit guys. Ni kita tukar duit. So kalau korang nak naik van kat nak pergi Hak Nyai daripada Padang Besar kat sini lah. Kalau duit Thailand 70 baht, duit Malaysia RM11. Korang tengok rate juga Kadang-kadang duit Malaysia jatuh, naik, tengok rate lah. So kita orang kena tunggu 20 minit. Kita naik van guys. Let's go. Ni depan. Sampai dekat Central Festival. Nampak? Nampak weh? Tahu lah kau nampak ke tak? Ni apa ni? So ni kita masuk tu. Central Hak Nyai. Dekat sini selalunya orang pergi makan je. So kita tengok makanan apa yang ada lah. Dia kalau orang datang sini kan, dia punya food court dia macam food court lah. Area bawah. Bawah sini. Nampak? Sekejap lagi kita tengok apa ada. Let's go. Apa ni? Oh ya? Yeah. Oh dia besar-besar ya. So guys, ini macam-macam makanan ada. Kita tengok makanan yang ada kat sini ya. Tengah aran. Oh. Ikut dan je ambil. Kenapa nak ini? Nak ah? Sekejap lagi.
Macam-macam ada guys. Hari tu kan beli kat sini. Beli kat sini itu. Lagi banyak yang nak beli. Jalan lah. Tak tahu nak makan apa lagi. Kita tengok dulu apa yang ada. Nak apa? Nak. Banyak lagi makanan guys. Kalau kau nak tahu ni air pomegranate. Air delima ni memang sedap. Antara yang sedap pernah saya minum lah pomegranate ni. Jom kita beli dulu. Wak, beli lah. Beli sah. Beli lah. Ambil dua. Saya nak pomegranate kak. Yang besar ni. RM80. Dua. Jadi RM160. Jasmine. Itu dah, no need. No need to open. Pok sedap. Thank you. Jom kita sambung tengok makanan ni ada. Wow.
So kita makan nasi dulu lah. Kita pilih apa yang best ni. Ni Okay, boleh. Boleh tak? Creamy omelette, crispy chicken. Boleh lah. Yang ni bukan nasi guys. Kerana bukan nasi, kita kena cari yang nasi. Creamy omelette rice lah. Omelette rice dengan seafood. This one. Kak, nak creamy omelette rice dengan seafood? Satu bungkus. Kita tunggu je lah, dia buat. Tak menarik kan? $100. Awak je lah benda tu. Buat $100. Makan seafood tak? Okay, tengah tunggu apa nama nasi sikit perut lah pula. Tapi tahan je lah. Buat macam mana? Tengok ni. Kemaran. Menarik kan? Wow. Tapi ini kejap lagi yang kita makan. Kita isi perut dengan nasi dulu lah. Ini rata-rata pun best. Sekejap lagi saya tunjuk. Kalau kita orang beli, saya review kan. Jangan risau. Guys, dah siap. Nampak? Menarik kan? Tapi penuh, tempat duduk penuh. Kita tunggu tempat duduk kosong dulu. Kita duduk. Lepas tu kita bantai makan yang mana kita beli kejap lagi. So, kita tunggu dulu guys. Nak tengok penuh. Percaya. Kat sini memang sentiasa penuh lah tempat duduk ni. Orang kena tunggu je lah. Pegang ni. Panas panas. Pegang dua tangan. Okay. Nak udang ni satu bang? Boleh pilih Tak boleh pilih. Makan bungkus bungkus. Settle begini. Dengan ni sejuk. Kenapa sejuk? Sekarang kita makan je lah guys. Kalau korang dengar bising ni, maafkan saya lah Pasal Sandik kat sini memang bising sikit. Celah mana ada internet. Celah bedah mana nak kena live. Kan dulu. Ha?
blok. Aku tahu blok. Sedap lah telur dia. Betul. Itu kalau rokok dia aja. Boleh. Ha? Ya. Mana ya? Baik. Main nak makan? Dah settle makan kan, tapi kalau kau makan dekat situ, kau kena ada common sense, tahu tak? Makan lama-lama, lepas tu dah habis duduk lagi. Dekat situ dia punya tempat duduk tak banyak. So orang tu ramai. So kita kena ada common sense lah sikit kan. Orang lain tunggu nak makan juga. Cakap banyak tak guna, kita nak cari krepek tadi balik guys. Krepek tadi balik. Nak beli jap. Krepek tu sedap Sekejap lagi saya tunjuk. Sekarang ni korang jalan-jalan macam best ni. Layan lah dulu. Jalan. So, yang mana? Yang mana? Yang kita beli itu mana ya? Sedap. Oh, yang tu sedap lah. Saya nak yang tu lah. Depan lah. $17. 17 baht.
Tu beli kat kedai siang. 17 baht. Entah. Beli kat Malaysia. Salmon skin ni. Ada salmon skin ke? Lah. Alah, saya tak tahu kenapa jadi macam ini. Ada salmon skin guys. Menarik je. Terasa ni. Yang ni sedap ni. Lupa cakap korang yang ni sedap. Yang kita beli itu yang mana? Yang tak ada makan. Mana? Ya, yeah, kita tak ada makan. Tak sempat makan cakap. Jumpa kak. Lagi 300 300 kak. Lagi 2 apa-apa je kak? Lagi 2 barang lah, lagi jadi 200. Mana-mana pun boleh? Yang itu boleh, yang macam ni boleh. Okey. Kau nak ambil yang tu juga? Ambil kat depan sekejap. Ini apa ni? Ini apa ni? Try. Ini apa ni? Daun pisang. Daun pisang. Dodo tu. Try lah. Lagi 2 kan? Lagi 1 lah, tadi dah 1. Ni satu. Itu tu asam. Sama je. Sama. Ambil lah. Sedap tu yang Ini? kata potong dalam. Kalau ada pulut. Tarik. Ambil lah. Testing. Berapa? Jadi 200. 200 baht. Yuk. Aduh. Ada 100 baht? Awak dah ambil. Atau Mana yang ni tak ada. Cepat kejap. Yang ni apa? Bijang yang ni. Yang ni dodo pisang. Saya tak tahu. ini. Ambil Try. dodo pisang. Tak apa. Mendam dia mana dah dulu. Ah, Hanya ah, boleh kah? Rasa boleh kah? Boleh kah semua? Okay, thank you. Sama. Ini yang awak nak ada. Oh, baby pancake tu. Ambil eh. Smile egg. Comel. Oh, yang ni ganas. Yang comel. Berapa? Ambil eh.
Itulah kejadian. 79 baht untuk 6 ketul. Nak apa? Cakap lu nak apa? Cakap lu nak apa? Candy. Kalau nak candy tu bukan main mulia lagi muka. Menarik kan? gram 50 baht. Dalam RM7 lebih kurang. Ini baru punya ni. Ya. Oh, limau eh. Rasa boleh rasa. Kenapa awak bau macam pancake ni? Oh. Kuatnya bau dia. Tak ada rasa ke? Satu ke? Ni. Itu sedap. Ni. Ni. Pelikmu. Saya makan dah. Sedap itu. 3. Patutlah saya tak pernah makan. Tak sempat. Memang saya yang pilih. Takkan awak nak makan. Ada tak payah depan. Tu kentang awak. Oh, tu merah. Putih ada pula. Ini nak. Macam nak tak best. Mana? Apa tu tak best tu. Oh, lembut eh. Mana lagi best lah. Tak ada lah. Kita beli guys. Sekejap lagi kita makan lah apa yang kita beli dulu. Kita beli dulu. Lepas tu kita makan sekejap lagi. Korang tunggu eh. So next kita ada apa guys? Korang tengok. Saya tak tahu kenapa bila dekat dengan cahaya ni dia jadi bling-bling. Kita tengok je lah. Tak, yang macam ada kali nasab tiada. 300. Sama. Yang sama. Sama. Yang hijau. Betul guys. Mic okey ke? Mic on kot. So tadi duduk kat dalam, kat luar lah. Nak makan lah. Macam biasa lah. Dan kita makan. Kita makan dulu sekarang. First yang kita makan ni. Nampak? Yang berapa ni? Tak tahu noh. Bismillah. Dia ada inti dalam ni tapi kita orang tik je tadi. Tak tahu inti apa. Makan je lah. Yang tu taruh lah. Ubi. Sedap. Ni ubi kena tunggu ni.
Sedap lah. Tapi sedap lah. Ini kaya. Ini kaya. Saya nak try semua. Kenapa? Makan ladi kan nanti dia. Ini pun kaya kak? Sama kaya. Kenapa awak gigit sama sikit-sikit? Nak tengok dalam apa? Ini apa? Kustad. Custard. Kaya pandan. Sekaya. Bukan macam dia jangan gigit. Ni apa ni? Kubah guling? Yang tu kot, taruh. Taruh ke apa? Geledek. Tapi sedap lah. Ambil style. Tak nak. Banyak lagi nak makan ni. Bagi tu, KSP. Segan lah. Segan apa? Next guys, green tea. Green tea Thailand. Green tea Thailand nampak. Air sebanyak. Airnya sikit. Okey lah 35 baht. Nampak pengalaman kan? Orang berpengalaman. Bismillah. Tak payah buka. Terus cucuk. Tak rasa green tea ya. Rasa teh wangi. Tapi kalau hijau bukan green tea. Kalau korang yang nak cari betul-betul rasa green tea tu tak sesuai lah. Tapi bagi saya sedap. Rasa macam teh wangi. Tapi kalau hijau. Next. Aduh. Tak ada apa? Tak ada. Apa nama ni? Vietnam roll. Tapi yang ini bukan yang itu saya rasa. Tak tahu aku orang tuan dia sama kan. Nampak? Wow. Oh my wow. Wadidaw. Kalau korang datang Hat Nyai ni, kalau korang beli Vietnam roll ni, saya rekomenkan sos ni lah. Kita orang dah pernah makan dah ni. Sos ni untuk seafood A1 lah, A1 plus. Sedap. So kita try dulu. Nak ambil pun susah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Vietnam roll tu yang membezakan Vietnam roll dia ni
Dia letak, saya tak tahu nama apa ni. Dia letak ini dengan, korang tahu tak yang merah-merah ni macam dekat sushi tu kan? Saya tak tahu nama apa. Itu yang membezakan Vietnam roll dia dengan yang lain. So ada pedas. Tapi sedap. Dah ambil kan. Mantap guys. Pedas. Okay, perut. Nak stay lagi ni kat sini. Tahu nak beli apa lagi. Banyak tak makan ni. Kita tengok sekejap lagi kita makan apa. Sekarang nak rest dulu. Bagi turun dulu, nak buang balik. Kita jumpa kejap lagi guys. Okay guys. Mic check sekejap. Settle semua benda. Tak ada makanan apa dah kot. Kita orang pun lepas ni nak balik dah. Macam tu juga, naik van juga. So peringatan untuk korang siapa yang datang sini, make sure korang bercita-cita tinggi tau. Saya punya cita-cita nak pergi duduk New Zealand guys. So saya dah ready lah benda-benda macam ni. Sebab tadi saya pergi toilet, pipe air tak ada. Pipe air tak ada kan. So saya gunakan kemahiran yang ada lah, yang pernah saya tahu. So sampai sini je lah Kita jumpa next vlog pula. Saya tak tahu nak pergi mana pula lepas ni. Mungkin korang boleh komen, boleh share-share ke tempat-tempat yang best dalam Perlis ke. Tapi saya memang dari Perlis pun. Lepas ni dalam Perlis pula kot guys. Jangan lupa korang komen, like, share and subscribe sekali guys. Support saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.